Ada satu soalan student tanya, berapa lama kita nak spend masa untuk eBay? So, kena konsisten daily ke macam mana? Alright, jawapan dia, kali pertama kita buat bisnes ni, tak kira lah bisnes apa pun ni kita cakap dalam konteks eBay lah. So, anda tak perlu spend masa yang banyak, tapi untuk kali pertama, anda memang kena allocate banyak masa, tapi tak perlulah sampai spend sehari suntuk. Cukup sekadar pagi minimum 1 jam atau 2 jam, malam sebelum tidur spend 1 jam atau 2 jam. So, untuk kali pertama anda allocate secara konsisten. So, setiap hari anda spend 2 jam, sebulan anda dapat 60 jam. Jadi, 60 jam ni banyak progress yang anda boleh capai. Jadi, itu adalah time ideal yang sesuai untuk anda start. So, dalam kelas, benda ni yang kita ajar bukan sekadar macam mana anda nak start, anda kena belajar macam mana nak manage anda punya masa. So, 5 benda yang anda kena belajar, iaitu yang pertama adalah macam mana nak set up akaun eBay yang proper sampai akaun ready untuk menjual. Yang kedua, apa barang yang sepatutnya kita kena jual supaya barang yang kita jual tu dia mudah nak terjual. Yang ketiga, macam mana nak optimize kita punya iklan secara optimize supaya dia keluar dekat first page. Yang keempat, macam mana nak share barang. Kalau tak, anda akan ada masalah nak hantar ke luar negara. Dan last sekali, anda mesti kena tahu macam mana nak pakai warehouse. So, 5 benda ni anda kena kuasai. Jadi, semua dah didedahkan dari A sampai Z dalam bengkel eBaypreneur. So, tunggu apa lagi? Klik link di bawah sekarang. Jumpa anda di bengkel eBaypreneur. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD.